Waalaikumsalam. Akak nama penuh Mazura binti Abdul Rahman. Umur 30 berapa Pak? 38. 38. Umur 38. Rutin akak sama je macam orang lain sebabnya macam orang lain dah ada anak kan semua macam biasa. Datang sini pukul 9 lebih akak datang. Tapi kedai buka pukul 8 lebih tu staff yang buka. Rutin macam biasa, pagi buat roti. Lepas tu cek kek mana yang expired buang. Lepas tu top up mana yang patut. Sekarang akan beli sama ada hari-hari ataupun tengoklah. Biasa tepung kalau banyak order, banyak guna. Banyak kali lah beli. Tapi memang ambil yang stok yang banyak lah. Satu guni sekali beli. Seguni. Akak bermula daripada homemade tahun 2012. Tahun 2012 bermula homemade. Masa tu akak duduk Sabah. Akak duduk Sabah, memang homemade lah segala benda. Setiap hari sekolah ada tempah. Kek dengan yang pack. Contoh cream puff, cheese lele. Dulu tahun 2012 tu cheese lele tengah naik tau, tengah viral. Akak bermula dengan produk tu lah. Oreo cheese lele, chocolate moist cheese lele. Akak bermula dengan tu. Lepas tu dari situ akak pergi kelas. Dulu tak ada PJJ. Dulu semua pergi kelas hands on. Memang pergi kelas masa duduk Sabah. Lepas tu akak duduk Sabah 9 tahun. 9 tahun. Lepas tu akak pindah sini tahun 2017. Tahun 2021 akak buka kedai. Masa tu PKP. Buka kedai ni pun akak tak pernah ada cita-cita. Tapi daripada suami. Dia yang tolak. Dia yang sebabnya masa tu kita dah homemade kan. Cila pun ada kat rumah. Macam waktu rehat tu terganggulah. Customer datang rumah, pilih kek apa semua. Dari situlah dia kata, tak boleh dah ni. Tak boleh. Memang kena cari tempat lah dia kata. Sama ada tempat production ataupun cari kedai. Lala pusing-pusing jumpa kedai ni. Akak call dia kata nak bagi sewa. Dari situlah. Sekarang ni kedai ni dah 4 tahun. Yang jatuh bukan tak pernah. Pernah. Jatuh pernah. Sale drop pernah. Pernah je. Tapi kita tak boleh nak layan benda tu. Memang kita kena bangkit balik. Kita kena ingat sebabnya belakang kita ada ramai lagi yang perlu. Dia tak boleh, dia nak menangis. Dia jadi nak menangis kalau ingat balik. Sebab memang perit lah. Daripada sale kita banyak tiba-tiba drop. Macam mana kita nak bayar komitmen. Tapi kita kena kuat. Lepas tu satu lagi tip dia, duit syarikat. Jangan buat membazir. Kita kena pandai manage duit. Kalau tak, memang tak boleh bertahan. Dia cabaran dia, yang akak rasa sedih bila diuji dengan rasa sakit lah. Sakit. Akak bukan tak pernah sakit. Tapi memang akak tak pernah cerita ke orang. Jatuh bangun akak, tu staff yang paling lama. Boleh katakan dia semua tahu. Jatuh bangun dia semua boleh tahu. Sakit ke, macam mana ke. Kalau akak malas, macam tak ada mood, macam down, akak cek CCTV, akak tengok. Apa aku ni? Staff buat kerja bagian nak. Yelah dia buat kerja. Kita duduk layan down tu. Tak boleh. Tengah bangkit. Bermulanya ada meeting. Suami akak polis. Ada meeting per cap. Bermulanya meeting per cap tu, akak bawa cheese leleh tu. Dari situ bawa saja potluck. Dari situlah orang rasa, orang order. Orang makan, wih sedap lah tak. Nama orang panggil sana panggil Ita. Ke sana lah, apa sekarang panggil Ita. Lepas tu dari situlah akak buka order. Dapat duit itulah akak pergi kelas. Akak pergi kelas kadang-kadang tinggal anak. Masa tu anak sulung akak baby lagi. Akak pergi buat kelas roti, kelas donat. Kelas roti, yang roti ni masa tu satu lagi viral roti Sarah Lebah. Bila akak pindah Raup ni baru akak masuk PJJ.
Tapi dah mungkin satu kok Allah bagi bakat ikut cara ni kan. Jadi kau campak apa-apa pun terus jadi. Itu. Itulah perjalanan dia bermula dengan cheese leleh itulah. Bawa pergi meeting perket. Dari situlah orang order. Jadi sebelum-sebelum kau memang Minat. Memang masa remaja-remaja dulu memang masa suka apa kadang buat kek-kek bodoh yang kek sarang semut tu. Kek gula hangus tu. Cookies raya masa bujang-bujang dulu memang buat lah. Ada buat. Akak memang dessert lah daripada awal, memang daripada Sabah dulu. Masa aku duduk Sabah sampai ke Raub ni, yang akak tengok produk akaknya dessert tu macam cheese tart yang tak pernah putus lah orang ada. Cheese tart, brownies, cream puff, kek batik, kek-kek birthday tu, kostum kek. Lepas tu satu lagi biskut raya. Biskut raya dah masuk ni dah 13 tahun. Memang Alhamdulillah lah. Cuma tahun ni lah baru nak belajar untuk post take-nya. Sebelum ni ada je ni tak, tapi akak tak ada nak ni. Jadi semua tu akak buat sendiri lah hari raya. Semua sendiri dengan staff sekali lah. Staff sekali lah. Ada ke makanan vendor yang masuk? Dulu ada, lepas tu sekarang ni tak ada dah. Sebab ya. Dulu memang ada. Lepas tu kalau tak habis, akak mudah kesian korang tau. Lepas tu, tak apalah, orang tak hantar tak payahlah. Sebab sekarang ni memang payah. Sebab barang mahal. Bila barang mahal, kita tak boleh nak letak tinggi. Nanti customer kurang. Sini macam ikut musim tau tak. Zaman sekarang kan zaman orang viral. Kau viral, kau naik, orang datang. Walaupun kau jual produk kau sedap, murah. Tapi entahlah. Suami dia memang sepenuh-penuhnya. Memang dia dah staff akak ni yang paling lama. 3 orang tu belakang. Maknanya dia orang ni segala sakit dia tahu. Jatuh bangun dia tahu, sale berapa dia tahu. Walaupun dah bos dah macam tapi dia setia lagi. Memang slow sekarang ni, memang slow lah. Tapi itulah, memang dia cakap ke staff pun, kita tengah slow sekarang ni. Sebab sekarang ni akak tengah belajar nak buat online lah dalam TikTok tu, nak post untuk biskut apa semua. Alhamdulillah buat setakat ni kawan-kawan ramai support lah. Ramai support. Ada je family semua, kawan-kawan. Family macam contoh tahun ni semua pakat ambil order biskut raya. Jadi apa panggil? Agent. Kawan pun ramai. Awak memang tak putus je lah. Kawan-kawan memang ramai support lah. Ramai. Mungkin daripada segi ekonomi tu, macam sebelum akak buat bakery ni, macam ekonomi dulu lagi masa bagi akak lah, tahun ni lah paling teruk sale. Sebelum ni okey. Tahun ni memang tu sikit lah, slow lah. Memang kena pandai rolling semua, duit tu, kewangan memang tu kena jaga. rasa kau punca macam semua. Mungkin sebab tak tahulah, sebab barang mahal kot, tapi akak pun tak pasti. Sebab dia ada macam ada musim tau. Macam musim raya memang ramai orang kat kedai. Lepas tu semalam hari guru kan, ramai. Dia macam ada musim lah. Nasihat akak untuk wanita-wanita lain, siapa-siapa pun boleh buka, boleh buat bisnes apa-apa. Tapi satu je, mental memang kena kuat. Duit syarikat jangan curi. Itu je. Siapa-siapa boleh buat bisnes ni, tapi kena kuat. Lepas tu jangan kedekut untuk tambah ilmu. Ilmu apa yang kita buka bisnes tu, walaupun tukar jahit sekalipun, kita kena pergi belajar. Tak boleh nak tunggu tak boleh. Lepas tu carilah circle yang positif. Itu je lah. Okay, saya Mazura binti Abdul Rahman, owner kepada Arita Bakery dan restoran Arita. Ini kisah saya.